Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Zafran bin Azmirudi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Jenik. Kod sekolah ini ialah MBA 0017. Saya ingin membuat ulasan buku ini yang bertajuk Atukku Terbaik. Penulis buku ini ialah Abdul Ghani C. Hassan. Saya akan menceritakan sebuah buku ini. Imam berjalan menyusuri tepi rumah bapanya itu. Matanya dia memandang ke kiri dan kanan seolah-olah sedang mengawasi sesuatu. Dia wajahnya kelihatan sedikit cemas. Dalam pada itu, dia tetap meluruskan langkahnya setapak demi setapak. Ini langkahnya menghampiri sebuah tempayan besar yang terletak di tepi anak tangga. Tiba-tiba satu sergahan muncul dari sebalik tempayan itu. "Mak!" jerit Imam yang terperanjat kerana disergap. "Ha. Akulah raksasa yang paling puas. Aku nak makan kamu," jerit Izzat sambil keluar dari tempat persembunyian. "Mak, tolong!" jerit Imam sekuat hati. Ha. Izzat terus menyakat sambil mengangkat kedua-dua belah tangannya. Jari jemarinya dikembangkan seperti raksasa yang sedang sedia untuk menerkam mangsanya. "Mak, tolong! Ada raksasa jahat nak makan Imam," Imam menjerit. Imam berpaling ke belakang untuk memastikan dia tidak terlepas pandang akan raksasa itu. Dia takut raksasa buas itu akan menelannya hidup-hidup pula. "Kalau kau lari, aku akan makan kau sampai habis," ujar Izzat sambil mengerakkan jari jemarinya. Imam tidak menghiraukan amaran raksasa itu. Sebaliknya, dia terus membuka langkah 1000. "Tolong!" jerit Imam sambil berlari ke belakang rumah. Ha. "Kau takkan dapat melarikan diri. Aku akan kejar kau sampai dapat," kata Izzat lagi. Imam menjerit apabila mendapati raksasa itu mengejarnya. Seketika kemudian, suara kedua beradik itu sudah tidak kedengaran lagi. Encik Isyam yang duduk di atas pangkin di bawah pokok mempelang hanya tersenyum melihat gelagat anak-anaknya. Sesekali dia tertawa besar melihat gelagat mereka. Gelagat dua beradik itu sedikit banyak mengembalikan nostalgianya ketika zaman kanak-kanak dahulu. Di hadapan rumah itulah dia dan rakan-rakannya bermain sahabat petang. Encik Isyam masih ingat lagi pada suatu petang mereka bermain sorok-sorok. Lihat kawannya bertindak sebagai ibu sibuk mencarinya yang bersembunyi di sebalik tangga rumah. Ketika dia menghampirinya, Isyam menyergapnya. Apalagi dia lari lintang bukang akibat terperanjat. Bukan setakat itu saja, dia juga menangis meraung-raung. Sambil berlari pulang ke rumahnya, berkekeh-kekeh Isyam tertawa kerana dapat menyakat dia sehingga menangis. Namun, petang itu juga dia menyaksikan satu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan olehnya. Ketika sedang asyik mentertawakan Ziha, tiba-tiba betisnya dihinggapi di basah sebatang rotan. Sakitnya hanya Allah sahaja yang tahu. Isyam sempat menoleh. Ayahnya berdiri tidak sampai 1 meter daripadanya. Di tangan ayahnya ada sebatang rotan yang panjang, kira-kira selepas terkena libasan yang pertama. Isyam tidak menunggu lama. Dia melarikan diri. Namun beberapa libasan rotan sempat juga hinggap di betisnya. Isyam meraung-raung menahan kesakitan. Malam itu, di sebalik lampu pelita, dia dapat melihat dengan jelas kesan yang berbirat di betisnya. Abang, panggil satu suara berkali-kali. Encik Isyam terserentak mendengar suara isterinya, Puan Zakia. Bangunannya terus hilang entah ke mana. Dalam keadaan yang terpinggal-pinggal, Encik Isyam memandang isterinya yang sedang berdiri tidak jauh dari pangkin tersebut. "Amboi," jauhnya mengembara. "Abang dah sampai ke rumah mana ni?" usik Puan Zakia. Dia mengambil tempat di sebelah suaminya. Encik Isyam hanya tersenyum simpul.
Apa yang abang inginkan tu? Soal Puan Zakiah lagi. Tak ada apa-apa lah. Jawab Encik Hisham. Encik Hisham menundukkan mukanya. Puan Zakiah hanya mencubit melihat reaksi suaminya itu. Dia tahu dan faham kalau suaminya disoal bertubi-tubi, jawapan yang bakal diterimanya ialah gelangan atau mulut terkunci. Sekian, terima kasih.